Kisah ini menceritakan tentang bawang merah dan bawang putih. Putih! Mari sini! Ya, Mak. Ada apa panggil Putih? Aku nak engkau basuh baju itu di sungai. Aku dengan Merah nak ke Pekan. Tapi, Mak, Putih juga nak ikut ke Pekan. Hei Putih, engkau tak dengar ke? Mak suruh engkau basuh baju tu di sungai. Apa salah aku? Sampaikan Mak dengan Merah benci aku. Wow, apa tu? Cantiknya. Lebih baik kita jual emas tu. Kita boleh jadi kaya. Cepat, bungkus emas ini dengan kain dan kita gerak ke Pekan. Mak, batu emas ni panas lah Mak. Engkau jangan nak merepek. Buka, aku nak tengok. Ni semua salah engkau, Merah. Tengok, apa jadi dengan kita? Bukan salah Merah. Batu tu yang meletup sendiri. Jalan cepat. Jangan malukan aku. Cepat basuh muka di sungai. Cepat bersihkan muka. Malu orang kampung tengok. Tak boleh hilang lah Mak. Kita balik dululah. Sejak hari itu, mereka menjadi bahan ejekan seluruh kampung. Mereka menerima balasan kerana telah melakukan banyak kejahatan.